Tak nak, tak apa. Saya simpan balik. Oh. Baca doa makan dulu. Bismillah ke? Bismillah. Sama-sama. Macam mana awak boleh tenang je? Yalah, masa awak sampai kat pantai ni, awak tak ada panik ke, meraung ke? Paniklah juga. Tapi tak adalah sampai nak meraung bagai. Lagi saya bersyukur ada. Kenapa pula awak nak bersyukur? Kan awak terdampar kat bulan yang tak ada orang ni. Salah tu. Kita kenalah bersyukur sebab kita masih ada lagi nafas. Allah bagi lagi kita kehidupan. Buatnya dekat dalam laut tu, kita bangun dekat dalam liang lahat. Itu kalau kat dalam liang lahat. Buatnya bangun langsung tak ada nampak apa. Mayat tak dijumpai ke? Nak buat apa? Awak boleh tak untuk sekali je cakap benda yang sedap dengar? Sedap kalau tak realistik buat apa. Setiap kejadian ada hikmah dan sebab dia. Jadi, sentiasa bersyukur. Kejap. Tadi awak cakap tak meraung tu, kenapa awak sampai tahap meraung ke? Mana ada? Kita bengkus je lah. Bila masa saya sampai sini, saya berjalan lah sekitar pantai ni dulu. Tengok kiri kanan sampailah saya tak larat jalan. Lepas tu, saya masuk belukar balik. Kok ada terjumpa rumah orang ke. Hebat awak yang bagus. Tenang je. Saya rasa mesti awak dah biasa hadapi hujan besar macam ni kan? Okey tak? Okey, kenapa? Tak ada apa. Wow. Untunglah. Ada banyak barang. Saya boleh tukar baju lagi. Tak perlu kot sampai nak kutuk ataupun dekikan kebahagiaan orang lain. Kalau nak tu cakap je lah, minta je lah tolong. Apa susah sangat? Tak jatuh pun lah ego. Sebenarnya nak cakap yang ego saya ni tinggi ke apa? Ish. Nak? Tak nak? Tak apa. Kau tahu tak? Sebenarnya kan, selama saya hidup, saya tak pernah pakai kain batik. Sentuh pun tak pernah. Tak pernah. Serius lah? Alhamdulillah lah kalau macam tu. Awak, salam perkenalan untuk kain batik tradisional perempuan Melayu kita. Untuk pengetahuan awak, kain batik ni banyak kegunaan dia. Bukan saja boleh buat alas, tapi boleh pakai. Lepas tu boleh buat macam lapis untuk bayi. Pakai? Tak pandailah saya. Awak pun pakai juga ke kain batik ni? Ini untuk makcik saya. Kalau awak teringin nak pakai, pergilah pakai. Pergi salin kat belakang-belakang. Tak nak. Nak tidur. Penat. Kejap. Awak nak tidur? Tak solat ke? Ya, kalau keadaan macam ni, dengan tak ada telekungnya, dengan susah macam-macam, wajib juga ke solat? Solat perkara yang wajib lah. Memanglah dalam keadaan tertentu tak diwajibkan untuk solat. Contoh dia macam tak mampu ke, ataupun dalam keadaan yang tak boleh langsung nak solat. Darurat contoh dia. Tapi masalahnya sekarang ni kita bukan dalam keadaan betul-betul darurat lagi. Itu semua alasan je lah. Tak apa, awak jangan risau. Saya boleh tunjuk ajar macam mana cara nak buat kain batik tu jadikan tudung tutup aurat dia. Itu nama dia usaha dan ikhtiar. Nanti lah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu samaghadin anada'i fardi syari Ramadana azihi. Sanati lillahi ta'ala saja kepada puasa esok hari di bulan Ramadan tunaikan Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Awak, bangun awak. Cik, bangun sahur. Awak, Cik... Cik apa nama dah lah. Lupa tanya nama lah pula. Tak apa, dia tengah tidur. Kau panggil je lah apa-apa. Budak manja, bangun, bangun, sahur. Cik Poyo, budak bandar, bangun, bangun. Dah mati dia ni. Awak, bangun. Awak, bangun, bangun, sahur. Bangun, bangun, sahur. Cepat, cepat, cepat. Sahur. Oh, kenapa? Sahur, kenapa pula tanya dia? Bangunlah sahur, saya nak puasa kan? Masak apa? Soalan yang bagus. Kebetulan saya ada masak beef steak, chicken chop, kambing gulik pun ada tu, pun dapat tadi. Kalau setakat kurma, baik tak boleh sahur. Apa pula cakap macam tu? Kurma ni banyak khasiat dia tahu. Makan 3 biji, insyaAllah. Satu hari, tenaga kita berpanjangan. Oh, belah. Ni, 3 biji je kurma dengan 2 teguk air. Maaf, 1 teguk air. Kenapa sikit je bagi minum?